Bayangkan korang mendapat sebuah hadiah daripada mereka yang anda sayangi. Tak kisahlah daripada keluarga ataupun daripada sahabat. Tapi apa akan terjadi sekiranya hadiah yang korang dapat mempunyai rahsia di sebalik barang tersebut? Rahsia yang boleh menghantui hidup korang sampai menjadi tak tenang dan juga menyeramkan. Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan wanakam kepada semua geng bayang yang hadir menonton Shadows Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadows harap geng bayang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan di mana Shadows akan berkongsikan pengalaman seram yang terjadi kepada individu yang kurang bernasib baik. Alright geng bayang semua, sebelum kita mulakan kisah pada hari ini, seperti biasa Shadows berharap sangat pada korang agar like video pada hari ini dan share kepada rakan-rakan anda, dan kepada mereka yang masih lagi belum subscribe, boleh tekan butang subscribe dan juga tekan bell notification supaya video-video yang terbaru Shadows keluarkan korang tak terlepas. So, kisah pada hari ini berkenaan dengan dua sahabat, iaitu Fakrul dan juga Sabri. So, diorang ni dah bersahabat sejak dari kecil lagi. Kemana saja diorang ni pergi, sesiapa yang nampak diorang ni akan bertanyalah, mana si Fakrul kalau sekiranya Sabri saja berseorangan, ataupun mana si Sabri sekiranya si Fakrul sahaja berseorangan. Begitu rapat daripada zaman sekolah ke zaman sekolah menengah, ke universiti, sampailah ke zaman perkerjaan. Tapi sesuatu berlaku kepada mereka berdua ni. Sesuatu insiden yang menyedihkan dan juga menyeramkan. So, jom kita mulakan kisah kita. So, kisah ni bermula di mana seperti mana Shadows katakan, Fakrul dan Sabri bertemu semenjak daripada zaman sekolah rendah. Diorang ni kelas yang sama. Semua benda samalah, dari sekolah rendah ke sekolah menengah sampai ke U. Semuanya sama. Dahsyat mat persahabatan diorang ni. Sampaikan bidang dan juga kerja pun tempat yang sama. So, memang tak renggang lah mereka berdua ni. Tapi apakan daya, setiap sesuatu ada pengakhirannya. So, sesuatu yang tragedi berlaku kepada Sabri, di mana kisahnya si Sabri ni mengidap kanser usus tahap 4. Maknanya nak selamatkan pun memang dah tak ada peluang dah. Namun apabila si Fakrul mendengar benda tu, masih lagi mengharapkan yang kemungkinan besar yang Sabri ni boleh sembuh. Tapi bila dia tengok si Sabri hari demi hari berat badannya makin menurun, keadaannya makin teruk dan makin sakit. Setiap hari ni Fakrul tak miss lah untuk pergi ke hospital untuk melawat si Sabri ni. Dan seperti mana Shadows katakan, tiap kali Fakrul melawat si Sabri, tahap kesihatan dia makin menurun. Sampaikan pada suatu hari ni, sesuatu perbualan yang aneh berlaku di antara mereka berdua. Sebelum berlakunya perbualan yang aneh di antara Fakrul dan juga Sabri, hari itu seperti hari yang biasa. Fakrul pergi ke ofis, melakukan kerjanya, sampailah dia mendapat panggilan daripada Sabri. Dan Sabri menyuruh si Fakrul ni untuk bergegas ke hospital kerana ada sesuatu yang ingin dipercakapkan ataupun dibincangkan. So, mendengar tu, Fakrul pun bergegaslah ke hospital. Setibanya Fakrul di hospital, apabila dia nampak keadaan si Sabri, Fakrul terkejut sebab memang keadaan Sabri dah agak tenat. Pernafasannya tak menentu, matanya kejap terbuka, kejap tertutup. So, Fakrul ni pun bergegaslah ke arah Sabri dan bagi tahu akan kehadiran dia. Seelok saja Fakrul memanggil nama Sabri, Sabri pun membuka matanya dan memandang ke arah Fakrul. Dan Sabri pun bagi tahu kepada si Fakrul yang dia ada benda yang ingin diberikan kepada Fakrul. Fakrul berfikirkan,
Apa benda yang kau nak bagi aku? Tak yalah, kau just rest lah badan kau kan. Tak payah susah-susahkan diri. So Sabri pun cakap, benda ni penting, aku kena bagi kat kau sebelum masa aku tamat. Mendengar tu Fakrul macam, kau janganlah berlawak macam ni kan. Kau okey lagi ni, kau still kuat lagi. Fakrul still memberi harapan kepada si Sabri. Sebab ialah, berkawan sejak dari kecil lagi agak sukar untuk Fakrul menerima keadaan Sabri. Namun Sabri tetap bertegas yang dia tahu yang masa dia tak lama. Sabri pun mengambil sebatang pen yang berada di tepi katilnya. Dan apabila Fakrul melihat Sabri memegang pen tu, Fakrul berasa aneh. Dia nak buat apa dengan pen tu? Bagi wasiat ke? Lalu Sabri pun memberi pen tersebut kepada si Fakrul. Fakrul pun macam jam sekejap lah. Dia tak tahu apa sebenarnya yang sedang berlaku dan apa yang si Sabri ni nak sampaikan. So Fakrul pun ambil lah pen daripada Sabri. Tapi sebelum Sabri melepaskan, Sabri menggenggam tangan si Fakrul dengan ketat. Dan pada ketika itulah Sabri melafazkan, aku hadiahkan pen ni kepada engkau sebagai satu hadiah yang amat berharga bagi aku. Kau terima tak, Fakrul? Mendengar tu Fakrul macam keliru. Ush, bagi pen je pun. So disebabkan itu Fakrul pun fikirkan mungkin gurauan saja. So Fakrul pun yelah, aku terimalah pen kau ni. So selepas tu, seelok saja Fakrul menerima, Sabri pun bagi tahu kepada Fakrul, aku berasa lega sekarang, aku boleh mati dengan tenang. Fakrul pun cakap, janganlah cakap macam tu kan, tak elok. So Sabri pun cakap, okeylah, tak apalah, kau masuklah office macam biasa, aku nak rehatkan diri. Fakrul pun lepas tu bawa pen tu keluar daripada hospital, pergi ke office dan lakukan tugas seperti biasa. Dalam beberapa hari kemudiannya, Fakrul menerima berita yang amat menyedihkan. Sabri meninggal dunia. Satu berita yang amat Fakrul tak boleh nak terima. Sebab kemana sahaja Fakrul ni berada, Sabri sentiasa berada di sampingnya. Tapi kali ni, Fakrul bersorangan. Adalah satu benda yang amat berat buat diri Fakrul untuk menghadapi masa-masa yang akan datang tanpa kehadiran Sabri. So hari pun berlalu seperti biasa. Pen yang dihadiahkan oleh si Sabri ni, Fakrul ibarat macam terlupa. Sampailah pada satu hari ni dia pulang ke rumah, dia nampak sebatang pen yang berada di atas meja makan. Dan baru dia teringat pen yang diberikan oleh rakannya. Fakrul berasa sedih. Sebab dia ingat lagi momen pada ketika itu di mana Sabri menelefonnya dalam keadaan yang cemas untuk menghadiahkan sebatang pen. Dia pun tengoklah pen tu dengan penuh menghayatilah pen tu, senang cerita. Tapi end up bila dia fikir balik, kenapa member aku bagi pen ni? Apa rahsia di sebalik pen ni? Adakah pen ni zaman sekolah ke aku pernah bagi pen ni kat dia ke? Sabri tak pernah mencerita. Tapi di sinilah berlaku perkara-perkara yang aneh yang Fakrul tak sangka akan berlaku ke atas dirinya. Insiden yang pertama yang aneh berlaku kepada Fakrul terjadi pada pukul 2 pagi macam tu tau. Fakrul berada di dalam rumah, sedang tidur dalam keadaan nyenyak. Sedang dia tidur, dia dikejutkan oleh sesuatu. Kedengaran seperti bunyi di luar ruang tamu. Fakrul fikirkan kemungkinan ayahnya bangun untuk pergi tandas ke ataupun ibunya sedang menyiapkan sesuatu. Tapi bila dipikirkan balik, time tu pukul 2 pagi. Ibunya nak siapkan apa kan? Selalunya kedua ibu bapanya pun paling kurang pun bangun dalam pukul 4 ke 5 pagi. So kedengaran bunyi yang makin kuat. Tup, tup, tup. Fakrul pun fikir, siapa pula yang main ketuk-ketuk dekat ruang tamu ni kan? Fakrul pun bangun dari katilnya, buka pintu biliknya, nak check lah dekat area ruang tamu, siapa yang berada dekat luar. Pada awalnya bila dia pandang sekali pandang lah, dia tak nampak sesiapa pun. Keadaan rumah dalam keadaan gelap, semuanya elok. So Fakrul pun masuk semula ke dalam biliknya. Seeloknya pintu bilik si Fakrul ni tertutup, kedengaran bunyi yang sama. Tup, tup, tup. 3 kali. Fakrul macam fikir, tadi aku tengok dekat luar tak ada siapa-siapa pun. So sekali lagi dia buka pintu biliknya, dia tengok keluar. Dan apabila kali ni
Fakrul pandang keluar ruang tamu. Pada ketika itulah Fakrul ternampak satu bentuk badan dililit dengan kain kapan, hanya kawasan muka sahaja yang terbuka. Wajah yang tak jelas, tapi apa yang Fakrul dapat gambarkan, wajahnya agak gelap. Dan Fakrul pada ketika tu, time dia nampak makhluk tu berdiri dekat hujung ruang tamu, dia dah tahu itu semestinya pocong. Fakrul pun terus masuk ke dalam biliknya, kunci pintu biliknya dan sorok di dalam selimut. Dan sepanjang malam tu kedengaran benda yang sama tau. Bunyi melompat tau. Fakrul ni tak boleh nak tidur sampailah ke waktu subuh. Barulah bunyi tu reda. Dia dengar kedua ibu bapanya keluar, startlah bersembang semua benda tu. So apabila Fakrul ni keluar dari biliknya, ibu bapa ni pun tengok keadaan Fakrul, yalah mata sembab semua benda tu kan, sebab tak tidur. Ditanyakan kepada si Fakrul, Fakrul malah nak cakap apa-apa lah. Dia just diamkan diri saja. Fikirkan kemungkinan sebab letih bekerja dan sebagainya, itu hanyalah mainan minda. Tapi insiden ni tak habis dekat situ tau. Sebab selepas perkara tu berlaku, pandangan pertama Fakrul dengan makhluk tu seumpama macam lebih berani lepas ni. Satu insiden lagi yang terjadi ketika Fakrul pulang daripada kerja. Dia baru park kereta dia di kawasan basement. Dia keluar daripada keretanya. Dari satu sudut, Fakrul ternampak sekali lagi satu bayang yang berdiri tapi hanya memerhatikan si Fakrul. Bila Fakrul sapu mata dia, makhluk tu tak ada dekat situ. So Fakrul pun bergeraklah dengan cepat menghala ke pintu lift sebab dia masih lagi teringat wajah pocong yang dia pernah nampak waktu dalam pukul 2 pagi macam tu. So si Fakrul ni bergegas masuk lift. Seelok sahaja pintu lift nak tutup, alangkah terkejutnya apabila muka pocong tu kelihatan berdepan dengan Fakrul. Fakrul terus membelakangi diri dia. Ketakutan terus tutup mata dia, tak nak pandang wajah makhluk tersebut. Seeloknya tiba di tingkat bahagian unitnya, dia pun bergegas lari masuk ke dalam rumah dan terus tutup pintu. Ibu bapanya pelik lah dengan perangai si Fakrul ni, tapi diorang malah nak fikir, nak cakap banyak. So Fakrul pun dibiarkan lah. Fakrul dalam bilik macam biasa, tersorok bawah selimut, angkara ketakutan. Satu lagi insiden yang berlaku kepada Fakrul, sama juga, baru balik daripada kerja. Time tu lewat malam, dalam pukul 11 malam macam tu. Fakrul pun pulang, pada awalnya semua elok, tak ada kelihatan makhluk tu ke apa. So Fakrul ni nak makan malam lah. Sedang dia tengah makan malam, tiba-tiba lampu di dalam rumahnya semua terpadam. Gelap gelita, tak nampak apa-apa. So Fakrul ni pun nak carilah mana lilin ke semua benda tu kan. Dalam tengah duk mencari dalam keadaan gelap, kedengaran satu suara berbisik di telinga si Fakrul. "Jagalah aku." Fakrul terus pandang kiri kanan. Tapi apa yang pelik, Fakrul kenal sangat dengan suara bisikan tu. Suara tu seolah-olah seperti suara rakannya, Sabri. So Fakrul ni pun duk mencarilah dari mana datang suara tu kan. Dan sedang dia mencari di dalam keadaan gelap, sekali lagi Fakrul ternampak bentuk badan yang dililit dengan kain kapan berdiri di hujung ruang tamu, sedang memerhatikan si Fakrul. Tanpa membuang masa, Fakrul terus lari keluar daripada rumah. Tak berselipar, tak ada apa-apa tau. Berlari masuk dalam kereta, pergi ke tempat lain. Sampailah keesokan harinya tau. So benda ni berlarutan lah, non-stop. Gangguan berlaku hampir setiap malam. Momen yang paling menyeramkan buat si Fakrul, sedang elok nyenyak tidur, bila dia terbuka matanya, disebabkan kedengaran bunyi bising lah macam tu, dia nampak makhluk pocong tu berdiri di atas siling dalam keadaan yang terbalik, sedang memerhatikannya tidur. Tak cukup dengan tu, sedang si Fakrul ni mandi ke apa, bila dia sedang gosok gigi memandang cermin, sekali pandang dia akan nampak makhluk tu berada di belakangnya. Kehidupan Fakrul mula kacau bilau. Ibu bapanya dah mula menegur. Katanya Fakrul ni dah nampak macam kurang sihat, berat badannya makin menurun dan macam-macam lagi. Namun Fakrul still tak nak lagi berkongsikan apa yang sedang berlaku ke atas dirinya. Dan yang lagi dahsyat, gangguan ni bukan hanya berlaku di rumah,
tapi berlaku di pejabat. Satu insiden yang pernah terjadi di pejabat semasa dia sedang berada dalam mesyuarat dengan tim-tim yang lain. Bilik tu bilik berkaca lah. Geng bayang semua boleh bayangkan. Time tu waktu siang. Tapi Fakrul nampak pocong berdiri di belakang ataupun di luar bilik mesyuarat tu sedang memerhatikan dia. Tiada sesiapa di dalam bilik tu nampak pun makhluk tu. Hanya Fakrul seorang yang nampak makhluk tu berdiri. Dan selepas insiden tu, boleh dikatakan kejadian ni berlarutan sampai berbulan-bulan tau. Fakrul still tak nak ceritakan benda ni kepada kedua ibu bapanya. Sampailah pada suatu malam di mana tiba-tiba kedengaran suara jeritan si Fakrul dengan begitu kuat. Kedua ibu bapanya berlari masuk ke dalam bilik si Fakrul dan nampak Fakrul bercangkung di tepi katilnya sedang menjerit, "Tinggalkan aku, biarkan aku, jangan kacau aku lagi." Dan diorang pun, kedua ibu bapa si Fakrul ni pun pelik lah, kenapa anak diorang ni macam ni. So ditanyakan kepada si Fakrul apa yang dah berlaku semua benda tu. Barulah Fakrul menceritakan kepada kedua ibu bapanya apa yang telah terjadi. Selepas mendengar tu, ayah si Fakrul kenal dengan salah seorang ustaz yang merupakan pengamal perubatan Islam untuk dibawa ke rumah dan cek keadaan anaknya. Apa yang dah berlaku, macam mana terdapat gangguan yang teruk yang terjadi kat si Fakrul ni. Dan keesokan harinya, ustaz tu pun datang ke rumah untuk periksa keadaan si Fakrul. Dan pada saat itulah terbongkarnya satu rahsia yang Fakrul tak sangka terjadi ke atas dirinya. Sebelum ruqyah dimulakan, ustaz yang datang ke rumah tanyakan kepada si Fakrul apa yang telah dilakukan sampai benda ni terjadi. So Fakrul pun tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Tak adalah dia pergi tempat-tempat pelik ke ataupun amalkan ilmu-ilmu pelik ke. Tak ada. So ustaz tu tanya, kemungkinan ada benda yang terlepas pandang, benda yang aneh ke apa, semua benda tu lah. Still Fakrul tak boleh nak fikirkan apa. So ustaz ni pun bacalah beberapa ayat untuk dapat tahulah apa yang tak kena dengan si Fakrul ni. Selepas scan beberapa ketika macam tu, ustaz tu pandang si Fakrul dan tanyakan, "Kau bela saka Fakrul?" Fakrul terkejut. Ustaz, saya tak bela saka ustaz. Keluarga saya tak ada lah pula yang bela benda-benda macam ni kan. So ustaz pun start lah tanya kedua bapanya, ada tak mana-mana belah keluarga ke yang pernah bela saka? Diorang cakap tak ada. So benda ni aneh sebab yang berdamping dengan si Fakrul ni sekarang adalah saka. So barulah Fakrul teringatkan sesuatu, perbualan aneh di antara Fakrul dan juga si Sabri. So time tu baru si Fakrul cakap yang sebelum rakannya meninggal dunia, rakannya ada memberi satu hadiah, sebatang pen. Simple je. Tapi Fakrul bagi tahu kepada ustaz tu, dia cakap semasa Sabri menghulurkan pen tu ke si Fakrul, Sabri melafazkan seolah-olah macam akad macam tu. And selepas ustaz tu mendengar apa yang Fakrul memberitahu, kini semua sudah jelas. Dan apabila dipegang pen yang diberi oleh si Sabri ni, terasa sesuatu yang berat. Terus ustaz tu bagi tahu Fakrul yang rakan kamu membela saka. Ayat yang dilafazkan oleh si Sabri merupakan akad untuk kamu terima saka belaannya. So ustaz tu pun tanyakan kepada si Fakrul, ada lagi tak benda-benda yang aneh selain penampakan pocong tu? So Fakrul pun cakap kadang-kadang dia dengar bisikan, dan suara bisikan tu serupa macam suara rakannya. Dan ustaz tu dapat confirmkan lah, memang betul yang itu merupakan saka belaan si Sabri. Dan disebabkan pada ketika itu dah tak tahu dah nak bagi kat siapa, yang Fakrul ni peluang lah, consider macam peluang untuk saka tu dialihkan kepada si Fakrul. So selepas dah tahu semua benda tu, ustaz tu nak putuskan akad yang telah dilakukan oleh Sabri dan juga si Fakrul, which is satu proses yang agak lama. Boleh dikatakan hampir 3 jam macam tu. Dan semasa sedang berubat, berlaku bermacam-macam benda aneh. Tengah ustaz tu membaca petikan-petikan ayat Al-Quran, kelihatan makhluk tu berada di belakang si Fakrul, menjerit dengan begitu kuat untuk tidak lepaskan makhluk tu. Namun berulang kali ustaz tu menghalau makhluk tu
Dan seperti mana Shadows katakan, ia merupakan satu proses yang panjang, hampir dekat 3 jam barulah keadaan menjadi tenang. Tapi walaupun begitu, semua tu tak habis kat situ. Sebab apa? Fakrul kena teruskan berubat, dan Fakrul kena kuatkan balik lah dia punya semangat, dan kuatkan bacaan-bacaan dekat rumah, solat, semua benda tu seperti biasa. Sebab kalau tak, gangguan tu akan terus berlaku. Selepas perubatan tu semua dah habis, dekat 6 bulan kemudiannya, barulah si Fakrul ni boleh dikatakan pulih sepenuhnya. Tak ada lagi gangguan-gangguan yang berlaku. Dan lepas insiden tu, Fakrul membuat keputusan untuk melawat kubur rakannya setelah sekian lama. So ketika Fakrul menziarahi kubur rakannya, iaitu Sabri, Fakrul berdiri lama dekat situ dan mula bercakap seolah-olah macam bercakap dengan rakannya, seperti masih hidup lagi. Aku tak sangka kau buat kat aku macam ni, Sabri. Kita dah berkawan lama. Aku tak sangka kau sanggup berikan aku hadiah yang mengganggu hidup aku. Tapi tak apalah, aku maafkan kau atas demi persahabatan kita dari kecil sampailah hujung nyawa kau. And selepas si Fakrul melafazkan tu, Fakrul pun berpaling dan meninggalkan kubur arwah rakannya. Sambil dia berjalan keluar daripada kawasan perkuburan, Sabri dapat mendengar satu bunyi yang dia biasa dengar pada suatu ketika dahulu. Tup, tup, tup. Fakrul pun pandang ke belakang. Dan bila dia pandang ke belakang, dia nampak sekali lagi makhluk yang berbalut dengan kain kapan, iaitu pocong, tapi dengan wajah rakannya Sabri. Fakrul pun just pandang ke hadapan dan meninggalkan kawasan perkuburan tu, tak nak fikir apa-apa. Dan Alhamdulillah, kehidupan Fakrul lepas tu kembali tenang seperti biasa. Tak ada lagi gangguan-gangguan pelik. Dan yalah, bila dipikirkan balik, bayangkan rakannya sendiri memberi hadiah. Bukanlah nak bagi kucing ke apa ke, tapi bagi saka, mat. Kacau bilau hidup si Fakrul ni. Tapi walaupun begitu, Fakrul maafkan si Sabri. Yalah, seperti mana dikatakan oleh si Fakrul, demi persahabatan mereka yang lama. So begitulah kisah yang dikongsikan berkenaan persahabatan di antara Fakrul dan juga Sabri. Pen yang hanyalah pada awalnya fikirkan sebatang pen yang biasa, rupa-rupanya ada belaan yang berdamping dengan pen tersebut. So Shadows harap geng bayang semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan. Dan sekiranya geng bayang semua terhibur, korang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. So sampai sini sajalah kisah kita pada hari ini. Nama aku Shadows, and by the orders of Shadows, stay safe, stay healthy. Sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Pew.